nasi lemak. Nasi lemak mangkok hijau Mana lagi bang? dengan cucuk udang, teh tarik. Kita baru lepas sarapan. Sebenarnya ni akan berlakunya fenomena kolak air. Okay. Kat sini dekat La Cottage. La Cottage ni seberang daripada Shark Cottage. Kat sini pun ada chalet. Ni nanti tengah hari dia bawa meja-meja ni masuk sungai. Tapi kat atas tu kalau orang yang makan Mungkin. sini. Bawah ni berarti untuk yang sani selera tu. Ya ke? Tu rumah pakai. Chalet kot ni. Chalet kat ni. La Cottage. Tu yang bilik 6. Ya, ni bilik juga ni. Ni jalan La Cottage. Malam tadi kita lalu dekat bawah jambatan. Bola putih pun pakai belah situ tu. Belah situ tu. Dia combine ni. Ni jalan Pai tu. Diri tengah jalan ni. Ada orang. Okey, ini turun dari jalan utama yang belakang tu. Kita nak pergi ke cottage kita dalam kawasan kelapa sawit. Inilah kawasan cottage. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 unit lebih kurang. Rumah kami yang mana? Kuning. Mana mandi? Tempat mandi? Kalau nak mandi-mandi sungai lah. Kalau nak naik kat bukit-bukit sikit dekat depan tu. Kat sini tak boleh? Sini boleh je mandi. Boleh ya? Boleh je. Ada tangga turun ke? Boleh je ikut turun sebab dia orang baru tarik ni. Tu nampak tinggi sikit. Kat belakang ni dalam sikit yang dekat batu. Macam mana? Boleh je mandi. Okay lah, kita round tengok je. Okey. Mana? Kalau nak yang dekat macam bukit tinggi sikit dekat atas sana kena keluar dah sikit. Jauh ke? Dekat gunung apa? Salu. Salu tu. Air terjun Salu. Air terjun Salu tu. Kalau nak ke belakang tu ni Kata Kijang. Kata Kijang dekat? Dalam 15-20 minit jugalah. Nenek kena keluar juga. Okey. Okay. Terima kasih. Kita nak pergi mandi air sungai. Rendam kejap dah lah. Tak tengok dulu, tengok je. Tengok dulu mana yang best. Lalu kat kawasan kelapa sawit. Cantik. View gunung. Cantik bang. Punya view. Di dalam lah.
Ambil ya? Ada video kot. Jom kita nak ke KKB lah Ini sebelah je. Alright, jom. Kita dah nak check out pukul 12, tengah hari baru nak check out. Nak menuju pulang ke rumah, InsyaAllah. Dan kita akan tinggal di Kuala Kubu baru untuk makan. Kuala Kubu apa? Cendol Pak Mat Cendol Pak Samad. Okey, kita gerak dulu. Apa je? Sekarang kita berada di Taman Eko Rimba Lata Kinjang. Masuk tadi berapa? Dewasa RM6, kanak-kanak RM7, Motor RM2, kereta Motor RM5. Masuk sini. Air terjun ni selalu kita nampak dekat highway. Orang dua. Yang masuk dalam ambil gambar dulu untuk rekod video sekarang. Tapi kita orang tak beli ni nanti. Tak beli. Saya lah. Boleh mendaki. Lihat, naik atas ni. Sekarang kita nak naik ke tingkat atas, nak tengok air terjun secara keseluruhan. Let's go. Hip hop, hip hop. Sungai tak? Naik tangga. Almost there. Sampai dah. Alhamdulillah. Sampai dah.
habis. Kita dah selesai berlawat Laka Kinjang dan beroot. So, masa untuk pulang. Okay, nice place to come. Boleh lah, insyaAllah kita datang bawa family. Datang lagi. Baik, okay, kita nak teruskan perjalanan pulang sebelum hari hujan. Jom. Sekarang kita di Cenderia. Motornya Fauzi di kokak paku. Tukar ajak. Inilah ikan Cenderia. Berhenti rehat. Take 5 dekat tol Tanjung Malim. Dah iron bat lah. Kita berhenti makan dekat Cendol Pak Samad, Kuala Kubu Baru, tertentang dengan masjid. Encik Fauzi makan cendol dengan pupuk leko. Encik Syarul makan rojak dengan cendol. Alhamdulillah baru selesai menunaikan solat Zuhur dan Asar. Sekarang dah jam 5 petang. Kita dalam perjalanan balik. Encik Bayam dah terpisah dah tadi dekat Kuala Kubu Baru. InsyaAllah nanti jumpa lagi. Dia ada hal. Dia buat masa ni macam mana saya nak cakap Alhamdulillah perjalanan selama 5 hari 4 malam ni semuanya baik. Alhamdulillah tak ada apa-apa masalah yang besar. Maksudnya dari segi motor sendiri, dari kesihatan diri, semuanya baik. Adalah masalah sikit-sikit tu biasalah, tak ada apalah, tak ada apa sangat. Cuma tadi dalam perjalanan balik dari Sahum, semasa di Cenderia, saya punya Insta360 jatuh mujur masa tu tengah bawa perlahan, bercala sana sini. Nanti kita nak bawa ke kedai lah, tengok sama ada kita boleh gantikan pula dia punya casing tu yang agak teruk sikit. Lens Alhamdulillah okey, masih berfungsi, boleh on lagi. Cuma sekarang ni saya dah simpan dalam box sebab dah tak ada mood. Biasalah, dah tak ada mood tu. Okay, lepas ni okay, sampai rumah nanti kita tengok dulu macam mana keseluruhan, dah berapa kilometer perjalanan. Setakat yang saya tengok tadi dah 1400. Mungkin sampai rumah nanti mungkin dalam lagi 50 km. Sebab dari sini nak ke rumah pun dalam 54 minit. Doakan perjalanan saya selamat, InsyaAllah.